Kos makanan ayam kampung asli adalah sangat tinggi. Untuk memberi makanan sehingga ayam mencecah umur 5 hingga 7 bulan adalah sukar, terutama untuk jumlah ayam kampung yang banyak. Hari ini kita cuba selesaikan masalah ini. Inilah moringa oleifera, lebih dikenali sebagai daun kelor atau daun moringa. Daun moringa mengandungi kepekatan zat makanan yang jauh lebih tinggi daripada makanan biasa. Protein kasar mengandungi sekitar 24% hingga 30% protein dalam berat kering. Ini sangat tinggi dan sangat penting untuk pertumbuhan otot ayam kampung serta pembentukan telur. Kalsium dan fosforus mengandungi kalsium 4 kali lebih tinggi daripada susu. Ia menguatkan tulang kaki ayam dan memastikan kulit telur tebal. Zat besi 3 kali lebih tinggi daripada bayam membantu mengelakkan ayam daripada lesu atau anemia. Vitamin A, C dan E bertindak sebagai antioksidan yang kuat untuk melindungi sel badan ayam daripada penyakit musim hujan atau jangkitan kuman. Asid amino lengkap mengandungi asid amino penting seperti methionine dan leucine yang biasanya hanya ada dalam dedak komersial mahal. Kesan dari pemakanan moringa: pertama, mempercepatkan pertumbuhan anak ayam. Kedua, meningkatkan kualiti dan warna kuning telur. Dan ketiga, moringa bertindak sebagai bekalan serat dan klorofil utama untuk ayam. Ada 2 kaedah penyediaan. Pertama, kaedah daun segar. Ambil ranting kelor, lurutkan daunnya dan tabur terus atas tanah. Ayam kampung biasanya sangat gemar meragut daun kelor segar kerana rasanya yang sedikit berlemak dan tidak pahit seperti daun betik. 2. Kaedah tepung daun moringa. Jemur daun moringa di tempat yang berbumbung teduh. Jangan jemur bawah matahari terik secara langsung untuk elak khasiatnya musnah selama 2 hingga 3 hari sehingga rapuh, kisar atau tumbuk sehingga menjadi serbuk hijau. Gaul serbuk moringa ini bersama makanan ayam sekitar 5% hingga 10% daripada jumlah makanan harian. Sorry, video hari ini panjang sikit, banyak nak cerita. Esok kita cerita yang lain pula. Kalau supaya tak miss. Terima kasih tonton hingga akhir.